Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So hari ni aku baru lepas servis aku punya CM motor 450 SR ni. Servis pada 36,000 km lah. So aku nak cerita sikit lah kan. Selepas 2 tahun pakai dan 36,000 km. Video sebelum ni aku pernah cerita lah pasal CM motor ni. Tapi masa tu aku punya channel ni pun baru-baru lagi. Aku tengok balik video tu pun view ada 500 view. So mungkin dengan video ni dapat audience yang lebih ramai lah. So aku boleh sampaikan apa yang aku nak cerita pasal motor ni lah. Okay, so first kali bila bersembang pasal CM motor kan, dia akan ada lah persoalan-persoalan dia kan. Dan persoalan yang paling kita tahu sekali about reliability lah kan. Reliability motor ni ada problem ke tak ada problem? Bagi aku reliability motor ni tak ada problem. Reliable. Cuma nak cecah tahap bulletproof tu susah nak cakap lah. Sebab dia first dia baru lagi kan. Nak sebut bulletproof ni kena platform tu bertapak dalam 5 tahun ke atas, tak ada problem, baru kita boleh sembang kata bulletproof kan. And second, dia ada juga minor issue, tapi isu yang diselesaikan dengan cepat oleh pihak CM motor dan juga pihak Enforce lah. So kat situ kita kena bagi thumbs up lah kat mereka kan. Okay, contoh antara isu yang ada kat motor ni masa mula-mula dulu, isu TFT meter. TFT meter ni dia suka on sendiri. Lepas tu ABS sensor belakang, brake belakang kan, kadang-kadang dia tak boleh, kita tekan jadi kosong. Lepas bleeding pun duk kosong juga. Rupanya sensor dia yang problem. Ni antara isu-isu awal motor ni lah. Untuk bash-bash awal ada jumpa lah isu ni. Tapi benda ni aku tak anggap sebagai masalah reliability lah. Bukan reliability issue, sebab dia tak buat kita tersadai tepi jalan kan. Dan kalau kata major isu tu pernah dengar lah sekali dua. So boleh kata rare case lah. Kalau kata tak reliable, motor tak reliable ni, contoh lah macam motor tu orang dah tahu dah ada problem-problem, banyak orang kena problem yang sama, kadang dah settle tu jadi balik kan. Ataupun isu yang pening tak tahu nak settle macam mana. So far tak dengar lagi lah motor ni ada isu macam tu. Biasa kalau apa-apa isu sekali pun memang boleh settle. Dan dari segi sebab kita boleh percaya ke tak boleh percaya motor ni, bagi aku tak ada masalah lah. Hampa nak pakai buat pergi kerja kan, hampa tak mahu lah sagi dapat satu motor tersadai tepi jalan, dah satu cerita pula kan. Motor ni tak ada lah masalah tu, insyaAllah lah. Kalau kata nak terjadi juga tu pun nasib lah kan. Yang tu motor apa pun ada. Baru ni Kewa Kawasaki pun ada isu enjin pecah kan. Tapi adakah kita nak kata Kawasaki tak reliable? Reliable juga kan. So yang tu buat reliability lah. Reliability, apa yang aku boleh cakap lah, conclusion dia reliable, cuma belum terbukti bulletproof. Bukan tak bulletproof, cuma belum terbukti. Yang kedua, spare part. Spare part dia memang beyond expectation. Sebab bila kita dengar motor China, kita tahu spare part mesti susah nak dapat. Tapi sebab motor ni dia under Enforce, dan Enforce ada warehouse besar dekat Penang, apa-apa spare part kita order dari sana memang cepat lah. Macam aku pernah tanya, aku nak order tongkat tu, aku tanya sebab tongkat aku tu dah kiat. Dia kata dalam seminggu lah, within seminggu boleh sampai daripada Penang. Dan biasanya tak sampai seminggu pun, tapi dia tak mau janji. Lagi dia janji tak sampai, kita marah dia pula kan. Contoh macam hari tu aku punya cousin, dia accident motor dia, tapi light accident je lah. Masa tengah lane split ni, motor depan tu tak berani nak selit, dia pergi break. So cousin aku terlagak bok belakang dia. So ada lah minor accident kan. So dia punya coverset ada pecah. Dia pun order coverset tu, tak sampai seminggu sampai. Sama juga, masa dia order, dia pun janji dalam seminggu ke 2 minggu, tapi tak sampai seminggu. Kira order hari Senin lah, hari Khamis tu dah sampai dah. Sangat cepat lah. Cuma kalau hampa pakai Kapcai, nak order barang kena tunggu seminggu, consider lambat lah. Sebab Kapcai ni motor yang common, hampir kedai mana pun spare part dia ada kan. So tiba-tiba nak kena order tu consider lambat lah. Tapi untuk motor besar ni, tak kisah apa brand, dia bukan motor yang common orang pakai hari-hari. So bila benda tu tak common, ambil masa tak sampai seminggu untuk sampai, kira cepat lah, sangat cepat. Yang ketiga ni, satu lagi benda yang orang selalu petikai lah, resale value. Resale value ni ada setengah orang kata tak penting, sebab kita beli nak naik, bukan nak jual kan. Tapi orang tu mungkin dia tak pernah hadap lagi satu situation yang di mana dia terpaksa jual. Dan masa tu dia baru nampak
Aku sebab aku pernah kerja dengan satu company besar, company ternama di Malaysia ni, di mana kami beli kereta orang, bukan kami jual kereta, kami beli kereta orang. Ada satu customer ni, dia beli kereta jenama N. Dan bila dia beli, dia baru pakai, mileage baru 18,000. Dia main nak jual sebab nak recover sikit dia punya loss business masa Covid tu kan. So nak survive dia punya business, dia terpaksa jual lah sebiji kereta ni. Tak laku. Walaupun mileage baru 18,000, baru kedai duk ada lagi, tapi tak laku. Tinggal 30,000 saja second hand. Beli 60 lebih, tinggal 30,000 saja. Masa tu owner main bersembang dengan aku, mulut dia ketak-ketak ni, menggigil ni, macam nak teriak pun dah, macam nak menangis lah. Memang dia harap kan kereta ni lah mungkin nak penyelamat dia masa tu lah, tak tahu lah kan. Mungkin dia fikir macam tu kan. Tiba-tiba harga drop teruk. So pada siapa-siapa yang dengan gahnya berkata aku beli nak pakai bukan nak jual kan, apa dengar lah situation tu, mungkin kita boleh jaga sikit lah tutur kata kita kan. Dan berbalik pada resale value motor ni lah, bagi aku resale value motor ni tak rabak lah. Tapi nak kata steady sangat pun tak lah, tengah-tengah lah. Sebab benda masih awal lagi. Dia masuk 2023 lah, baru 2025, baru 2 tahun lebih. So kita nak decide kata dia punya resale value tu steady atau teruk tu tak boleh nak kata. Sebab kalau lah aku pergi tanya kedai, plus minus 18,000. Harga motor ni beli 28 lebih, 29 lah. So plus minus 18,000. Bagi aku untuk 2 tahun pertama tak teruk lah. Sebab motor apa pun, setahun 2 pertama ni memang dia akan drop banyak. Sebab dia nak kena ada gap harga antara motor baru dengan motor second. Katalah baru 28, nak jual second 23. Baik aku ambil baru. Beza 5,000 aku koyak plastik kot. Koyak plastik, bawa kedai kan. Lepas tu ada waranti lagi panjang kan. So demi nak mengelakkan benda tu, mungkin aku terpaksa jual 20,000. Kalau aku jual direct mungkin 20,000 lah. Tapi kalau kedai makan 18 setakat sekarang lah. So kira bagi aku yang tu tak teruk sangat lah. Yang penting okay, contoh dia dah drop 18, berapa tahun dia nak drop teruk, dia nak turun sampai tinggal 9,000, 10,000, aku rasa payah lah. Sebab dia tak ada reason untuk nak drop banyak tu tau. Sebab dia motor yang cukup sifat. So bila motor yang cukup sifat ni, mungkin dia akan steady sikit lah. Contoh macam dulu aku pakai CBR 500, aku beli 31, aku jual 12,500 selepas 5 tahun pakai. Lah ni bila aku tengok rata-rata dalam mudah harga kan, memang orang duk jual pun harga sekitar harga tu lagi, sekitar 10 ke 12,000 lagi model tu. Padahal 5 tahun lepas aku jual 2019 lah. 2019 lama 6 tahun lepas. Kira 6 tahun lepas pun aku jual harga tu lah, pun harga duk maintain harga-harga lebih kurang tu lagi lah. So menunjukkan resale value dia tu setelah dah lama pakai tu dia okey sikit lah. Tapi untuk siapa yang jual masa awal-awal beli, masa awal-awal beli pun aku dah pernah tanya, rabak juga harga. Beli 31, pergi tanya tinggal 16, 18, tinggal macam tu kan. Sebab salah satu sebab pasal benda tu terlampau baru. Bila terlampau baru macam aku cakap lah, nak kena ada gap harga dengan yang baru kan. Dan yang kedua sebab dia, sebab memang dekat Malaysia ni sub 500cc memang kurang demand. Sebab sub 500cc ni biasa orang tak mahu lah. Orang nak 250, ataupun kalau ada upgrade lesen 650 ke atas. Orang tak mahu dah 400cc, 300cc macam dulu Ninja 300. Rabak juga harga dia kan. 390 500 ni orang kurang sikit. Setakat dulu lah. Lah ni mungkin dengan apa, lesen peralihan B-Full tu dah ada kan. Mungkin ke depan hari steady lagi kan, tak tahulah kan. So kat situ kita boleh nampak lah, walaupun brand motor aku dulu tu brand Honda, tapi sama juga. Dia turun, masa awal dia turun banyak, lepas tu dia steady. Compare dengan dia punya kompetitor masa tu, KTM RC390. RC390 ni pun harga saing-saing CBR 500, tapi resale value dah turun teruk. Sampai lah pun memang rabak lah, bawah 10,000, bawah 9,000 lah. 2 tahun lepas aku survey, dah ada 9,000 RC390 masa tu. Lah ni silap-silap lagi kurang lah. So salah satu sebab dia macam aku cakap tadi lah, macam CM motor ni aku kata tak nampak reason sebab dia cukup sifat kan. RC390 ni motor yang best, tapi sebab dia single piston.
dia kurang satu benda major dekat dia. Padahal suspension dia best, handling dia best, torque dia best, chassis dia tu best. Chassis dia tu memang proper lah. Nampak nak ambil corner pun sedap lah. Tapi disebabkan dia single piston, so dia ada satu kekurangan kat situ lah. Dia susah lah nak fight benda tu. Nak jual second, nak cari orang yang betul-betul minat, orang boleh jual kat depan kan. So payah sikit. So motor ni dia mungkin duduk tengah-tengah antara dua motor tu lah. So kalau macam tu bagi aku okey lah. Dan yang ni bukan cerita nak sedapkan hati ke apa tau. Sebab ada orang kata pula nak sedapkan hati tu dah terbeli. Bukan, sebab aku dah pernah pakai CBR 500 dan aku dah tahu benda ni. Tapi aku beli juga. Apa kan ni semua traffic light kopi merah. Dan ada jugalah yang tanya aku, awak tak ambil 650 terus kan? Sebab sebelum ni dah pakai 500, kenapa tak upgrade kan? Dan salah satu sebab dia, memang aku mencari sub 500cc. Sebab bagi aku sub 500cc ni syok sebab dia size 250 punya size. Tapi pick up dia sedap. Dan kebetulan masa tu kalau kata aku nak beli 650 pun tak ada 650 yang exciting masa tu. Ada pun satu ya bagi aku CBR 650 lah. Itu pun queue 6 bulan masa tu. Dan CBR 650 dia punya resale value memang gila punya tahan. Sebab hang bayanglah, queue minimum 6 bulan. So kalau hang nak jual second hand, harga tak jauh beza dengan baru, orang terpaksa beli juga kalau mereka betul-betul minat kan. Sebab tu jugalah lah ni kalau siapa-siapa yang tanya aku kan, 450 ni berminat nak pakai 450 ni, kadang-kadang ikut orang jugalah. Kadang-kadang aku akan suggest ambil terus lah 675 SR. So apa boleh pakai lagi lama, apa boleh pakai lagi lama, tak payah fikir nak upgrade sangat kan. Tapi kalau hampa memang nak pakai macam aku, duk ulah alik pergi kerja, ulah alik pergi kerja, memang duk naik dalam town je banyak, jarang ride jarak jauh. Aku pernah ride jarak jauh betul ni sekali je aku pergi Cameron. Sekali tu je, yang lain semua ride dekat Jumat Luang lah. So kalau hampa sama situasi macam aku, hampa nak pakai motor ni, bagi aku okey lah. Best juga pakai, tak ada masalah lah. Deh, tak larat lah. Sat-sat merah, sat-sat merah. Hei! Hei! Geram aku. Kau marah tak? So tak ada masalah lah. Ataupun kalau hampa jenis memang hampa nak pakai motor ni untuk temporary, untuk jangka masa pendek, ataupun hampa pakai untuk nak belajar ya kan. Yang tu aku suggest mungkin better hampa ambil second hand, ataupun hampa terus jam 675 SR. Okey, dan yang keempat, performance motor ni sekali pun tak pernah mengecewakan aku. Dia punya performance tu sangat-sangat aku puas hati lah. Memang bila pergi ride tu tak segan lah. Bukan tak segan apa, memang boleh duduk depan memang. Melainkan ride dengan super sport dengan 1000cc, atas highway akan kena tinggal. Tapi bila main dekat corner tu memang boleh follow. Apa tengoklah video-video ride aku kan, ride dengan 1000, ride dengan 600, tak ada masalah langsung. Motor ni nak keep up. Tu antara sebab aku suka motor kategori sub 500 ni. Sebab pick up dia tu sedap. Cuma tak ada lah pick up menyacak sangat tu, tak ada lah, bohong lah kalau aku kata macam tu kan. So yang tu performance. Dan dia punya cornering pun sedap. Cornering dia memang steady. Lepas tu pick up dia sesedap rasa lah. Dan dia punya torque pun untuk kategori 450 ni antara yang terlaju lah. Sebab dia boleh cecah 210 senang-senang. Tak ada lah senang, kena tunduk lah. Maksud aku, kalau siapa pun beli boleh cecah speed tu. Tak seperti sesetengah motor kan. Kita tengok YouTube, duk dapat 210, kita beli dapat 109 lah. Jadi dah memang apa boleh dapat. Tapi ada juga orang dapat 222. Aku tak tahu dia terbang ke macam mana. Gila laju kot. Aku tak boleh dapat tu. Tu aku ride dengan cousin aku, dia dapat lah 213, aku dapat 210. Tapi standard 210 lah, senang cakap. So yang tu bab performance. Yang kelima, bab dia punya practicality. Practicality motor ni untuk daily ride, dia ikut lah hampa pandang benda apa, dan juga hampa guna kat jalan macam mana. Macam aku bila daily atas highway, contoh macam highway Singapura tu, speed limit 90 saja. So bila bawa 90 gear tinggi, dia tak berapa sedap lah. Benda ni aku pernah cakap sebelum ni dalam video Gixxer 250 tu kan. Dan ada orang condemn lah CM motor ni. Dia kata beli yang lagi motor China. Dia dah kata lah
Motor China ni dah khabar dari rupa kan. Dia kata macam tu lah lebih kurang. Padahal aku cerita tu bukan aku kata motor ni lemau ke tak best ke. Orang nak cerita tentang sedap tak sedap ke lah kan. Sebab motor Gixxer tu dia naked. Bila naked short gearing single piston lagi kat atas, memang pada beza antara hang bawa top speed dengan hang bawa cruising tu tak beza banyak. Jadi dia hang duduk gear 6 pun hang boleh bawa cruising, hang duduk gear 6 pun hang boleh top speed. Motor ni hang kena tarik panjang-panjang. Bila tarik panjang-panjang hang bawa slow duduk gear 6. Contohlah aku duduk gear 6 bawa 60 lebih 70. Dia rasa tak sedap lah. Bukan tak boleh kan. Lepas tu aku pula aku tengah bawa slow, tiba-tiba aku pula aku cakap CM motor tu tak boleh buat macam ni. So orang salah faham. Boleh kan tak boleh. Cuma dia tak rasa sedap, dia tak rasa macam spot on benda tu. So yang tu performance untuk practicality lah. Tapi kalau hampa memang duk tambah atas highway, aku rasa tak ada masalah lah. Cuma cerita dalam cerita pasal tu, aku nak cerita sikit pasal motor lama aku. Aku punya CBR 500 dulu. Dia walaupun kita tengok dia motor berfairing, tapi dia lebih kepada sport touring lah. Sebab dia punya setup tu masih lagi setup motor naked, cuma dia berfairing. So dia punya gearing tu pendek. Bila gearing tu pendek, dia sedap macam naked lah. So kita boleh cruising laju. Orang kata laju yang tak terlampau laju dan sedap lah. Aku pernah bawa daripada KL balik Penang 2 jam 50 minit sahaja dengan CBR 500. Sebab aku just maintain RPM 7 sepanjang highway, berhenti isi minyak, isi rokok, jalan kan. Memang cepat lah aku sampai kan. Tapi motor tu antara faktor besar aku boleh bawa macam tu. Kalau motor ni dia kira nak pepah lah. Dia tak boleh nak duduk tengah-tengah tu. So jadi untuk practicality bagi aku lah, aku nak kata best juga sebenarnya. Cuma banyak lagi motor lain yang lagi best lah. That's one of the reason aku beli Gixxer 250 tu lah. So aku rasa ni saja kot 5 point aku boleh bagi kat hampa. Selepas 2 tahun lebih pakai. Dan motor ni kan dah 2 tahun lebih ni kira dah habis waranti kan. Entahlah, aku habis waranti motor ni aku tak rasa susah hati pun. Aku tak rasa lagi kalau dia jam ke apa. Aku tak rasa tu. Sebab entah, dia tak ada simptom-simptom nak main problem langsung. Bateri pun duk elok lagi, current semua ada lagi elok. Tak ada duk main disk bengkok ke apa pun tak ada. Duk main leaking yang bukan-bukan pun tak ada. Simptom-simptom duk semput-semput ke apa pun tak ada. Kira memang tak merisaukan lah. Aku nak simpan motor ni lama-lama tu aku tak risau lah. Dan kalau hampa nak beli motor ni second hand pun aku rasa tak ada masalah lah. Dan kalau nak beli second hand kita aku ada cousin aku nak jual motor dia. Nanti PM tepi dekat aku punya Insta. Okay kan? Aku rasa tu saja untuk hari ni. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.